Boleh sampai siang. Ada barang. Ada. Ikan ke udang? Udang. Macam kasar dengan ikan sudah. Ui, jongkong. Jongkong. American dream. Okay, assalamualaikum. Selamat pagi-pagi tu. So hari ni aku ada tip ngebut. Tapi untuk tip kali ni aku tak main ikan. Mungkin ikan tu main lah, bergantung pada rezeki. So untuk tip kali ni aku bertiga bersama Mirul Fishing Hunter dan Famoy. Untuk tip kali ni aku menjenggo setelah sekian lama macam kau tengok sebelum ni. Aku ikan rakit. Ikan rakit lebih kurang itu je. So untuk tip kali ni aku akan menjenggo. Sekarang aku ada dekat JT Oren Gembut. Gembut tak silap aku pun lupa. So aku sewa kat sini. So macam mana? So kalau korang nak sewa, nak menjenggo ke apa, korang boleh search je kat laman-laman sosial JT Oren. Nanti ada nombor telefon kat situ. Korang boleh berurusan dengan owner. Dia ada sediakan sewa sampan kosong dan set enjin. Untuk hari ni aku ambil set enjin RM RM100. Tak silap aku kalau sampan kosong RM30. Macam dah panjang pula aku cakap ni. So itu je. Tapi aku nak ucapkan selamat datang kepada yang baru datang video ni. Yang mana belum subscribe, kau boleh tolong subscribe, like, komen. Komen-komen sikit. InsyaAllah aku akan balas semua komen. Cuma cepat atau lambat je. Aku pun dah nak kemas-kemas barang, tengah setup masing-masing. InsyaAllah lepas ni aku ada juga plan. Tapi nanti lah, aku nak settlekan dulu ni. Nanti baru urusan seterusnya macam itu. So semoga korang enjoy dengan video ni. Korang support aku biar aku lagi semangat nak buat konten. Layan video ni sampai habis. Jom, aku dah tak guna, let's go Bye. So ni lah owner JT Oren Sama nama bang? Abang Wandi. So aku bersama Mirul dan Fami. Kebelut kita menjenggo. Let's go. Spot pertama dah sampai. Spot kita set up dulu. Nanti baru kita kuncur. Pasang umpan apa semua, pasang tali semua. So nanti ada site aku update. Jom. Makan Migul kau punya. Mana? Seselu angkat gini Migul. Ni. Angkat gini seselu. Angkat seselu. Merah cepat. Angkat seselu gini. Angkat naik. Okey, naik gulung. Ada apa? Betul lah. Gulung laju sikit. Ada. First strike. Direct kau pusing ke tak tu? Pusing. Laju je sikit. Gulung je laju sikit. Tengok udang pertama ni. Ada? Oh, kena karen tu. Dekat udang. Kena karen tu. Alah. Ini bukan udang. Ini ikan wajib. Aduh. Okey, angkat terus. Ada. Apa ni tu? Ada. Makan saya ada. Mana? Aku dapat. Lama. Aku punya tak ada kot. Woi. Apa tu? Apa ikan apa? Tadi dah ada strike dah. Lepas tu tak terikot pula. Aduh wei. Senyap makan senyap tu. Oh wei. Udang kami jongkong lah. Jongkong. Mantap. Mantap kami. Angkat sikit.
belakang ni. Ni Fahmi ni untung di tengah-tengah ni. Dua-dua YouTube masuk ni. Sampah siang. Ada barang. Ada. Ikan ke ikan ke udang? Udang. Macam kasar ni. Dengan ikan sudah. Ui, jongkong. Jongkong. Alhamdulillah. Ini macam sepet biru. Cacing ke? Ni cacing. Cacing je. Stasiun. Gila dia. Nak pegang dia, nak pegang. Jap. Bagi aku buka dulu. Baik mantap lah Din. Hai. Minggu naik jongkong ke ah. Lesen jongkong. Padu. Alhamdulillah. Bila nak spek biru, Fahmi? Alhamdulillah. Bila nak spek biru? Aku rasa dia kot tadi. Tapi tak, aku dah bagi tadi. Aku potong tangkona. Mantap lah. Jom. Fahmi Strike. Apa ni? Kepatin apa ni? Bebek mi. Gulung ya, gulung ya. Gulung. Bebek. Time dia tarik jangan gulung, layan bagi dia. Kasar. Jongkong ni. Percaya cakap aku. Jongkong ni. Mi. Terus. Oi, bujang. Okey, Jack. Terus. Tajuk mi. Alhamdulillah. Tengok mi, kamera sikit. Oh, ini tak spek biru tapi jongkong. Kasar. Mantap. Sepet dia balik seram. Ni apa? Ikan. Dia dah melompat tu. Udang. Apa yang dia lompat tadi? Udang cumi. Alhamdulillah. Dia bagi tu. Tak ada. Tu cakap kena ada pisau. Tak ada, habis lah. Rosak buah. Tu tak ada ni. Potong bosor tak macam. Jadi kalau main sayur, main telur. Tak ada ikan pula. Aduh. Ikan lagi sudah. Hilang. Misal. Berat pula tu. Jongkong ni. Rambut ke? Ada. Ada mi? Kosong tu saya. Ada. Ini berat. Kosong. Alamak. Rambut tadi berat ke? Misal lagi. Alah. Alamak. Rambut. Itu belin tu dia. Belin tu. Aduh. Tak tahu lah macam ikan. Dia tak. Tu. Ada. Wah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekali nikmat, mantap. Sepit tangan. Tu punya udang. Yang tanya kan. Macam mana punya udang? Macam itu lah. Kasar. Dah lain macam Jongkong. Ui, bujang kasar. Tengok ni. Ada lagi. Kejap. Bersambung. Ada. Mana udangnya? Kau dah dalam. Meh. Hitam tengah je ke? Ada ketuk. Woi. Woi, Fahmi pun ada. Mantap. Bebek mi, layan mi. Bebek mi. Kasar mi. Woi, tipu strike. Terus sambung. Mantap. Alhamdulillah. Baik, mantap. siap.
Yang sempit dia ni. Aku tak tahu buka macam mana. Aku pula. Dia. Ada. Gasak lah spot ni. Udah. Oi. Bersambung. Ada giat yang nak sambung? Ada giat. Nah. Buat konten ni. Soy. Lagi. Mantap weh. Berat ni sedap. Terus. Woi. Yang rebut. Makan. Oh, jongkok besar lagi bujang. Terus masuk. Jangan biarlah lama. Off camera Adik udang weh. Let's go. Oh, dari tadi aku tak cakap let's go tau. Let's go. Makan tidur. Kena. Set. Bergerak. Wih, mantap lah ni. Halus je. Pasal tu. No. Oh, Alhamdulillah. Baik. Tu dik. Kau punya dik. Oh tu sana. Ha. Mantap din. Alhamdulillah. Ini tu datang sini siap. Tak, dia tak kacau. Buset namanya. Oh ada. Ada. Tak ada. Buset namanya. Oh, mana tuan sini? Ambil seekor nanti bela rumah. Apa rakyat? Video orang. Ada. Dia memegang ni. Kursi apa? Okey. Alhamdulillah. Udang telur Hello. Dia makan. Dia tak makan. Set. Oi. Alhamdulillah. Gatak ah. Dia nak lagi ya. Jangan langkah. Dia tipu. Ayo Din. Apakah? Alhamdulillah. Angkat sikit. Ya, ye. Habis. Habis. Dia dah sepit. Bawa lagi. Set. Ada. Makan tidur. Comel.
belum udah dah. Ada dia. Ada. Oh, dia ni ada. Lepas tu. Buang depan dah. Halus sih udang ni. Itu je lah hari Jumaat. Alhamdulillah. Set. Ni jap bola, jap buat. Adi kita ada balik kalau ada bola. Makan. Alhamdulillah. Set. Halus ni. Halus. Rasanya. Oi, apa? Sembilang. Halus. Aduh, Maggi betul. Jongkong ni. Ini jongkong ni. Patin. Tak. Kasar. Sedap ni. Ya Allah. Apa tu? Alamak. Ayong. Suri Aduh. Ingat ke udang. Padu. Dia bakar mantap set. Udang ke ikan? Ikan. Aduh, salah spek. Jawab. Ada ke tak ada ni? Kosong ni. Aduh lah siap. Baik sikit Yep. aku punya juga kan. Aku punya ni. Angkat lu. Belit tu. Fambi. Tengok dulu aku punya ke kau punya. Mantap. Makan lah. tidur Okay gang, update sekarang jam dah pukul 5. Macam korang tengok tadi, waktu pagi tu je lah, masa air pasang nak jalan surut tu je kita orang gasak. Lepas tu bila air dah start surut je, udang tak apa-apa gasak. Mana-mana dia orang pun sama lah. Banyak juga spot aku dah tukar. Lepas tu air pun terlampau laju lah. So sekarang dah pukul 5, mungkin aku akan balik awal lah. Ikan pun dah tak nak makan. Udang pun tak nak makan. Batu pun hanyut. So aku pun tak pasti video ni panjang ke tak. Lepas tu ada yang beberapa video yang aku ingat dah rekod tak rekod. So korang layan lah video ni sampai habis. Sikit je lagi. Okay, nanti aku tunjuk hasil. Jom. Sebab sekarang ni yang menyambil aku nak kemas dulu ni. Jom. Ambil last call lah. Family strike. Last call. Dah nak balik boleh nak bagi. Last call lah. Dah. Apa dia ni? Nak bagi dia tak bagi. Ikan ke? Last call. Udang lah ni. Udang lah. Oi, nekan ikan. Udang lah. Ikan lah. Pondok. Wajib ni. So, ni hasil abang ni. Ni seorang. Dan ni seorang lagi. Abang ni mana bang? Saya daripada sini lah kamu. Abang sini ke? Abang sini. Apa sana? Tahan. Okay, inilah hasil untuk aku punya trip hari ni. 3 orang punya hasil. Pagi tadi je gasak. Malam ni petang ni agak sendu, so aku balik awal lah. Boleh lah sekali lauk. Buat rasa-rasa. Let's go. Okay, terima kasih yang mana tengok video ni sampai habis. Dah settle dah trip aku untuk hari ni. So sampai sini je lah. Petang ni macam tadi lah, kalau korang tengok start pukul berapa je kita orang gasak. Lepas tu dah tak gasak. So aku nak balik. Jumpa di next content. Bye. Assalamualaikum.